Hai adik-adik, jom kita belajar cara menulis huruf A, B, C, D, E, F, G dan H, A, ayam. Untuk menulis huruf A, mulakan dengan membuat garisan melintang dari atas ke bawah. Kemudian, buat dua garisan mengiring yang bertemu di tengah-tengah garisan melintang tersebut. B, beruang. Untuk menulis huruf B, mulakan dengan membuat satu garisan melintang dari atas ke bawah. Kemudian, buat dua bulatan yang bersambung pada bahagian atas garisan melintang tersebut. C, cicak. Untuk menulis huruf C, mulakan dengan membuat satu bulatan besar. Kemudian, tambahkan sedikit bahagian melengkung di sebelah kiri bulatan tersebut. D, dinosaur. Untuk menulis huruf D, mulakan dengan membuat satu garisan melintang dari atas ke bawah. Kemudian, tambahkan satu garisan melengkung di bahagian kanan bawah garisan melintang tersebut. I, enggang. Untuk menulis huruf I, mulakan dengan membuat dua garisan melintang dari atas ke bawah. Kemudian, tambahkan dua garisan melintang yang lebih kecil di bahagian tengah. F, flamingo. Untuk menulis huruf F, mulakan dengan membuat satu garisan melintang dari atas ke bawah. Kemudian, tambahkan satu garisan melintang lagi di bahagian bawah garisan pertama tersebut. G, gajah. Untuk menulis huruf G, mulakan dengan membuat satu bulatan besar. Kemudian, tambahkan satu garisan melengkung kecil di bahagian kiri bulatan tersebut. H, harimau. Untuk menulis huruf H, mulakan dengan membuat dua garisan melintang dari atas ke bawah. Kemudian, sambungkan dua garisan tersebut dengan satu garisan melintang di bahagian tengah.